letak Okey, pedas. nak tengok CEO dia punya Then, kungfu dia macam mana. Okay. Kita akan buat gulai nenas lagi. Gulai nenas ni. Tu dia. Ini expert ni. Menu makan tengah hari. Betul. Kita boleh buat menu makan tengah hari. Ada apa-apa resepi rahsia nak letak? Tak ada. Okey. Kita ketuk-ketuk saja, Abi. Ketuk Okey, dan blend. campak. Blend lah. Masak dia, blend saya. Kita masukkan dan kita tambah santan dan sedikit air. Maybe boleh letak nenas. Ini dia kan. Dari Nenas mana? yang kita pakai MD2. Dia ada 10 ekar. Dalam 1 ekar dia boleh letak dalam 20,000 pokok nenas. Okey. Ladang Ladang dia dekat Selangor. kat Selangor. Dekat Selangor. Okey. Okey. Baby sekarang dia dah boleh Dah hampir dah masak, warna dah pun hampir dah. mendidih dan kita dah letak juga asam keping sedikit untuk masamkan dia sebab biasanya nenas MD2 ni dia manis. Okey. Dia punya kemanisan tu is between 18 to 21. Wow. So bila dia dah So dia mendidih bagi macam ni, seimbangkan rasa dia. dia seimbangkan rasa. Kita dah bubur garam dan kita boleh letak udang lagi. Udang. Udang galah Malaysia. Besar. Besar. Dan kita letak udang Okey. dan kita akan marinatekan dia dengan kuah. GK apa? Anak muda tempatan. Dia start daripada kecil lagi. Dia pelihara udang ni, pengeluaran dia dalam 2-3 tan satu Right. satu Saya bulan. kena Kita bantu bagus. program Very good, pembangunan very good. usahawan agrobank. Daging Daging kunyit. goreng kunyit. Daging goreng kunyit. Daging ni special baby daripada koala meat. Ini daging wagyu yang pertama di Malaysia. Jadi nak makan wagyu tak payah Jepun dah sekarang. payah Orang Malaysia Jepun. pun dah buat wagyu. Wagyu. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya YB. Mygyu. Mygyu. And Mygyu ni YB kita buat yang tenderloin. Inilah hasil masakan bersama YB. Ini daging Steven wagyu Seah. Malaysia. Menu seterusnya ayam kampung goreng. Salah satu menu Malaysia yang paling popular sekali and mendapat sambutan orang ramai lagi. Ada banyak restoran-restoran ayam kampung yang di Malaysia ni dan kita juga membantu usahawan dari segi memberi pembiayaan. Ayam kampung goreng. Produk Malaysia. Hasil tangan YB Steven Seah. Mai, kalau minat nak buat belah ayam kampung, nak belah udang galah, tanam nenas, mai jumpa mana-mana cawangan agrobank, kita akan bantu. Inilah dia hasil produk-produk anak Malaysia. Perniagaan Malaysia hebat. Dengan hanya beli produk barangan Malaysia, kita boleh buat menu makan tengah hari. Okey, very good. Oh, hebat lah ni. Thank you. Tak tahu bank ada macam ini kan?